semudah itu semua orang boleh hilang kepercayaan kepada kita. Saya nak bagi satu perumpamaan tau. Benda ni bergunalah untuk orang-orang yang buat bisnes ataupun ejen macam saya dan kawan-kawan yang lain lah kan. Kita ni bila kita buat sesuatu bisnes, kita ni ibarat satu kain tau. Kain ni kalau kita nak koyak kan, dia tak adalah mudah mana. Nak koyak susah lah. Tetapi dia akan mudah untuk kita nak koyak kan kalau kita ada cederakan dia sikit ataupun kalau kita ada guntingkan dia sikit. Maka prong, senang lah tarik. Betul. Kerana sedikit koyakan itu saja, maka kain ni senang kita nak koyakkan dia lebih besar kan. Begitulah juga dalam perniagaan, dalam bisnes kita. Kita nak membina suatu integriti dan kepercayaan ni bukan senang guys, bukan senang. Orang dah beri kepercayaan sebab kita ni ada integriti kan. Tetapi bila kita koyakkan sedikit ataupun kita calahkan sikit integriti kita, maka semudah itu semua orang boleh hilang kepercayaan kepada kita. Sebab itulah kita kena ada integriti. Sekali kita buat satu hal sahaja, maka seluruh kepercayaan tu boleh hilang serta-merta.